di bawah perlindungan rakan yang sakit jiwa. Kedua-duanya berjaya melarikan diri dari hospital mental. Mereka sangat teruja untuk bertemu semula setelah sekian lama tidak hadir. Selepas kembali ke rooftop, hidup bahagia tanpa segan silu. Tiba-tiba terasa sakit yang tajam di perut peri. Dom yang tidak berpengalaman segera tergesa-gesa. Dalam keadaan panik, saya pun tumbuk jari saya, tetapi sambil membalut. Peri itu sebenarnya melahirkan anak itu sendiri. Seorang budak gemuk besar yang beratnya hanya setengah paun. Datang ke dunia seperti ini. Sejak itu, dunia dua orang menjadi keluarga bertiga. Mereka menamakan bayi itu Ginny. Kerana hidup ini sangat sukar, saya tidak mempunyai wang untuk membeli sebotol untuk anak saya. Saya hanya boleh membuat puting daripada sarung tangan getah. Nasib baik dia anak pari-pari, lebih mudah untuk hidup. Hari itu dia membawa kawan-kawannya ke depo minyak untuk mengisi minyak. Tanpa diduga, saya bertemu dengan seorang anggota polis yang lalu lalang. Beberapa orang sangat ketakutan sehingga mereka cepat-cepat melarikan diri, tetapi dikejar polis. Gambar ini sungguh indah. Saya benar-benar mahu memandu ke tapak untuk melihatnya. Bercakap tentang kereta, saya telah membeli belah untuk kereta terpakai Gwazi sejak kebelakangan ini. Membeli BYD Han. Ia beratus-ratus ribu lebih murah daripada kereta baru. Harga kereta baru jatuh dengan cepat sekarang. Ia sangat menjimatkan kos untuk membeli benih tembikai. Sekarang ada festival harga macam-macam untuk benih tembikai. Anda boleh membeli biji tembikai pada potongan 50% untuk puluhan ribu unit tenaga baharu terpakai. Setiap kereta telah menjalani pemeriksaan profesional rasmi. Boleh dicuba selama 3 hari. Kalau ada kereta lama, boleh letak biji tembikai. Jualan lelong. Hanya biji tembikai pada kereta terpakai. Secara kebetulan, seorang nelayan sedang merokok di sebelah depo minyak. Melihat keseronokan itu, dia secara tidak sengaja menjatuhkan puntung rokok itu ke tanah. Detik berikutnya menyebabkan letupan besar di seluruh depot minyak. Sejak itu, peri menjadi penjenayah yang paling dikehendaki. Keluarga itu tidak mempunyai pilihan selain bersembunyi di bar. Bersedia untuk melarikan diri keesokan harinya. Tanpa diduga, mereka berdua minum terlalu banyak pada waktu malam. Saya masih belum bangun dari wine sehingga subuh. Dalam kekeliruan, peri meletakkan kanak-kanak itu di atas batang. Tiba-tiba kereta itu terlontar. Melihat bahawa anak saya akan merayau di seluruh dunia, barulah mereka berdua menyedarinya. Saya sangat gembira sehingga saya cepat menaiki motosikal saya dan mengejar dengan cepat. Namun, selepas berpuluh-puluh kilometer benjolan, tak pernah dapat tangkap anak, sehinggalah kereta itu dipandu ke tepi tebing. Selepas brek mengejut, kanak-kanak itu jatuh ke dalam laut serta-merta. Dalam keadaan terdesak, mereka berdua pun menurut turun. Walaupun dia diselamatkan oleh polis selepas itu, tetapi Dom telah dikurung di dalam bilik gelap kecil. Peri itu juga kembali ke hospital mental. Musim sejuk pergi dan musim bunga datang. Dom akhirnya dibebaskan dari penjara. Tunggu sehingga anda sampai ke bar tempat anda pertama kali bertemu dengan dongeng itu. Kebetulan saya terjumpa dia menolak anaknya keluar bersiar-siar. Semuanya betul. Bila